Assalamualaikum dan selamat datang ke channel AI. Saya ni Muhammad Zulfadli. Jadi hari ini saya nak tanya satu soalan mudah kepada anda. Apa itu AI? Sebab ramai peniaga yang saya jumpa, bila sebut tentang AI, mereka terus bayangkan robot dari filem Hollywood ataupun Jarvis dalam filem Iron Man. Atau kadang-kadang tu mereka fikir AI ni untuk syarikat besar je, bukan untuk kedai saya ataupun syarikat perniagaan saya yang kecil. Tapi hakikatnya anda sedar tak? AI ni anda dah guna lama setiap hari. Jadi dalam video ini saya nak buktikan. Pernah tak anda guna Waze dan Waze tu cadangkan jalan lain sebab jalan tu jam? Itulah AI. Pernah tak anda buka Shopee dan terus nampak barang yang memang anda nak beli tu? Itu juga adalah AI. Yang ini paling common. Pernah tak anda type dalam Google, belum habis lagi anda type tu, Google dah tahu apa yang anda cari? Itulah juga AI. Jadi semua ini bukan magic, ia adalah sistem yang belajar dari data, dari tabiat anda dan pilihan anda, dan buat cadangan yang makin lama makin tepat. Itulah AI dan bukannya robot. Bukan sains roket, ia adalah sistem yang belajar dan berfikir. Kalau nak saya definisikan dalam satu ayat, AI adalah teknologi yang boleh belajar dari maklumat, berfikir berdasarkan corak dan buat keputusan atau cadangan secara automatik. Bayangkanlah anda ada seorang pekerja ni kan. Pekerja ni memang best. Yang pertama, dia tak pernah penat. Yang kedua, semakin lama semakin pandai pekerja ni. Semakin anda bagi dia data atau bagi maklumat, anda bagi dia buku, semakin pandai dia. Dan yang ketiga, ia boleh kerja 24/7, every day, every week, every night. Dan yang keempat paling best, dia tak pernah minta naik gaji. Jadi itulah AI untuk perniagaan anda. Sekarang ni dalam konteks perniagaan, ada 3 jenis AI yang paling relevan. Yang pertama, iaitu AI perbualan. Ini macam ChatGPT atau Claude, yang memang AI ini memang kita guna setiap hari. Ia boleh tulis email, boleh jawab soalan pelanggan, ia boleh buat proposal. Semuanya dalam beberapa saat saja dah siap. Yang kedua, AI automasi. AI ini dia boleh handle tugas berulang. Dia boleh buat reminder, dia boleh update spreadsheet dan dia boleh follow up pelanggan tanpa anda buat secara manual. Yang ketiga, AI analisa. AI ini dia boleh tengok data perniagaan anda dan boleh tahu kepada anda produk mana yang laris. Pelanggan-pelanggan mana yang lari. Corak-corak perniagaan anda. Dan yang paling best, dia boleh bagi bila masa terbaik untuk anda buat promosi. Ketiga-tiga jenis AI ini saya akan kongsikan kepada anda pada minggu akan datang. Dan saya akan tunjukkan cara untuk guna AI ini satu persatu, langkah demi langkah. Soalan terakhir untuk anda, kenapa sekarang? Kenapa anda kena belajar sekarang? Sebab pesaing anda dah guna AI ini. Bukan esok, tetapi sekarang. Bagi perniagaan yang dapat adopt AI ini dengan lebih awal, dia dapat jimatkan masa, jimatkan kos dan layan lebih ramai pelanggan dengan tim yang sama saiznya. Bagi perniagaan yang tunggu, mereka akan tertinggal. Bukan sebab mereka malas, tapi sebab mereka tak tahu dari mana nak mula. Sebab itulah channel ini wujud. Channel AI ini memang dibina khas untuk bantu peniaga-peniaga di Malaysia untuk faham, guna dan buat untung dari AI tanpa perlu jadi pakar teknologi atau pakar kode. Kalau anda rasa video ini bermanfaat untuk anda, tekanlah like dan subscribe sekarang. Minggu depan saya akan dedahkan mitos-mitos yang selalu berlega tentang AI. Dan mitos-mitos ini boleh buat peniaga-peniaga seperti anda takut nak mula atau belajar dan aplikasikan AI dalam perniagaan. Jadi saya akan buktikan fakta mana yang betul dan fakta mana yang salah. Kalau anda ada soalan, anda boleh tulis di komen.
Saya akan baca semua komen dan saya akan jawab insya-Allah. Nama saya Muhammad Zulfadi dan ini Cakna AI. Jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum. Terima kasih.